Selamat kembali. Hari ini kita nak kupas satu isu yang sangat penting, iaitu perjalanan transformasi digital Malaysia. Isu ni agak unik sebab ia seolah-olah macam sebuah negara yang bergerak pada dua kelajuan yang berbeza. Dekat satu lorong, kita nampak inovasi yang memecut laju, tapi kat lorong sebelah, ramai lagi yang macam ketinggalan. Jom kita bedah siasat, kenapa jurang ni boleh wujud dan apa kesannya pada masa depan kita semua. Okey, untuk faham apa yang jadi sekarang, kita kena flashback sikit ke tahun 1996, masa Koridor Raya Multimedia atau MSC dilancarkan. Ini bukan sekadar satu polisi biasa tau, tapi satu strategi gergasi untuk tukar Malaysia jadi sebuah ekonomi yang berasaskan ilmu pengetahuan. Macam yang petikan disebut, cita-cita besar inilah yang jadi tapak untuk semua yang kita nampak hari ini. Inilah dia isunya, gambaran besar masalah kita. Sektor macam perbankan dan telekomunikasi, memang laju dekat fast lane lebuh raya digital. Tapi sektor pendidikan dan perusahaan kecil dan sederhana atau PKS nampak macam tersekat dekat lorong perlahan, masih bergelut dengan halangan-halangan asas. Inilah realiti negara dua kelajuan kita dan jurang inilah yang kita nak rungkai sama-sama. Baik, untuk kupasan kali ini, kita akan pecahkan kepada 4 bahagian utama. Mula-mula, kita akan tengok jurang penerimaan teknologi. Lepas tu, kita akan gali lebih dalam punca masalahnya. Adakah ia sebab insan atau infrastruktur? Seterusnya, kita akan lihat peranan strategik kerajaan. Dan akhir sekali, kita akan letakkan Malaysia dalam konteks perlumbaan teknologi serantau. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama, jurang penerimaan. Dekat sini, kita akan nampak betapa ketaranya perbezaan dalam penggunaan teknologi antara sektor-sektor yang berbeza. Kalau nak cari contoh kejayaan digital, tengok saja sektor perbankan. Hebat kan? Sistem macam Giro, antara bank tu saja dah melonjakkan pertumbuhan transaksi sampai 160%. Bukan tu je, bank-bank besar dah lama guna strategi ECRM, tawarkan perbankan mudah alih dan yang paling bijak, mereka integrasikan MyCard terus dalam sistem ATM. Ini memang bukti transformasi digital yang menyeluruh, dipacu oleh permintaan pasaran. Okey, sekarang kita bandingkan pula dengan PKS. Carta ni tunjuk jelas betapa pentingnya PKS ni. Mereka adalah tulang belakang ekonomi kita. Mereka menggaji ramai pekerja dan menyumbang besar kepada ekonomi negara. Jadi logiknya, kalau PKS maju secara digital, negara pun akan maju. Tapi, adakah itu realitinya? Dekat sinilah bezanya sangat ketara. Tak macam bank yang dah maju, kebanyakan PKS kita masih terkial-kial. Kemahiran ICT atau teknologi maklumat dan komunikasi masih rendah. Penerimaan teknologi baru sangat perlahan dan ramai yang masih was-was nak guna internet untuk urusan kewangan penting. Jurangnya memang jelas. Jadi kenapa boleh jadi macam ni? Apa puncanya? Jom kita masuk bahagian kedua dan kita cuba rungkai punca jurang digital ni kepada dua kategori utama. Satu, cabaran yang berkaitan dengan manusianya dan satu lagi, cabaran berkaitan dengan infrastruktur. Slide ni tunjuk perbezaan tu dengan sangat jelas. Dalam sektor pendidikan, cabarannya lebih kepada insan, maksudnya guru-guru yang mungkin kurang mahir atau kurang yakin dengan teknologi. Sebaliknya, dalam sektor telekomunikasi, masalahnya lebih kepada infrastruktur fizikal atau pipe. Contohnya, isu panggilan terputus yang tak habis-habis, sampaikan syarikat telekomunikasi pun kena denda berjuta-juta. Bagi PKS pula, cabaran mereka ni macam pakej lengkap. Mereka bukan saja hadapi masalah insan atau infrastruktur semata-mata, tapi kedua-duanya sekali. Bajet yang terhad, susah nak cari pekerja mahir, risau pasal keselamatan cyber dan yang lebih membimbangkan, ramai yang langsung tak ada pelan pemulihan bencana. Ini risiko yang sangat besar untuk mana-mana bisnes. Bila sebut pasal keselamatan, jom kita patah balik sekejap ke sektor perbankan. Walaupun laporan kes penipuan nampak meningkat, cuba tengok data yang lebih penting. Jumlah kerugian kewangan sebenar menurun. Ini menunjukkan yang bank-bank kita dengan kerjasama agensi seperti Cyber Security Malaysia tak duduk diam. Mereka proaktif ambil langkah keselamatan. Ini bukan saja lindungi pelanggan, tapi juga bina keyakinan yang sangat penting untuk ekonomi digital. Okey, dengan semua cabaran ni, apa pula peranan kerajaan untuk cuba rapatkan jurang yang ada? Jom kita masuk bahagian ketiga, peranan strategik kerajaan. Salah satu langkah besar kerajaan ialah Pelan Jalur Lebar Kebangsaan. Macam yang kita boleh nampak dari garis masa ni, ada kemajuan yang stabil, mencapai 67% penembusan isi rumah menjelang pertengahan tahun 2013. Matlamatnya bukan setakat nak bagi internet laju, tapi lebih penting lagi nak sediakan asas infrastruktur untuk wujudkan kerajaan terhubung dan ekonomi digital yang lebih mantap. Satu lagi contoh kejayaan polisi kerajaan yang kita semua guna hari-hari, apa dia? MyCard. Ia lebih dari sekadar kad pengenalan biasa.
Dengan adanya chip yang boleh diguna untuk aplikasi ATM yang selamat, kerajaan sebenarnya dah berjaya cipta satu platform teknologi yang bersepadu dan diguna oleh semua orang. Ini contoh terbaik macam mana inisiatif kerajaan boleh pacu penerimaan digital secara besar-besaran. Jadi, apa yang PKS boleh buat untuk mula bergerak ke depan? Sebenarnya, ada langkah-langkah yang teratur. Kena mula dengan analisis keperluan asas bisnes. Contohnya, macam sistem perakauntan. Lepas tu, kaji perisian yang ada di pasaran macam UBS atau MYOB. Kemudian, labur sikit untuk latihan kemahiran asas ICT untuk staf. Dan yang paling penting, cuba bina perkongsian pintar dengan universiti atau syarikat-syarikat besar. Begitu juga dalam pendidikan. Kuncinya adalah untuk beri latihan yang betul-betul berguna kepada guru. Bukan sekadar bagi komputer atau tablet, tapi kena bina satu ekosistem sokongan. Inilah idea di sebalik inisiatif macam projek Sekolah Bestari dulu yang libatkan semua orang, guru, pelajar dan ibu bapa untuk pupuk budaya ICT dengan sokongan penuh dari kementerian. Jadi, berbaloi ke PKS nak lalui semua cabaran digital ni? Jawapannya, tengok nombor ni. Potensi penjimatan kos operasi boleh cecah lebih 90%. Ini bukan penjimatan biasa-biasa tau. Ini satu anjakan besar yang boleh tentukan sama ada satu bisnes tu boleh terus bersaing atau tidak dalam ekonomi zaman sekarang. Baiklah, untuk bahagian terakhir, kita kena tengok gambaran yang lebih besar. Sebabnya, semua cabaran dalaman yang kita bincangkan ni tak berlaku dalam vacuum. Kita sebenarnya sedang berada dalam satu perlumbaan teknologi serantau yang sangat sengit. Petikan ni memang tepat merumuskan keadaan. Gergasi ekonomi serantau macam China dan India sedang memecut laju. Kalau PKS kita tak cepat-cepat digitalkan operasi mereka, ada risiko besar mereka akan ketinggalan. Bukan saja di pasaran tempatan, tapi juga di peringkat global. Tekanannya sangat nyata. Dan ini membawa kita kepada persoalan yang paling besar. Mampukah Malaysia satukan dua kelajuannya menjadi satu? Mampukah kita rapatkan jurang antara sektor yang dah maju dengan yang masih berkelut dengan cukup pantas untuk terus berdaya saing? Boleh jadi, masa depan ekonomi kita bergantung pada jawapan kepada soalan ini.